Hey korang, so hari ni Marina nak bawa korang jalan-jalan TRX Mall. So kita nak bawa korang try Baca Coffee yang famous tu. By the way, kita nak bawa korang juga try dia punya tiramisu dalam bekas kaca yang mahal nak mampus tu And then selain tu kita try juga dia punya signature coffee 1910 yang dia kata every client kalau datang Baca Coffee kalau tak try dia punya signature coffee 1910 memang sangat-sangat rugi sebab ini adalah in-house coffee. Dan biasalah kalau kita minum dekat kafe-kafe mahal normally air kena bancuh sendiri. Dia cuma sediakan dalam teko and then pandai-pandai lah korang bancuh sendiri, letak krim, letak gula, ikut selera dan ikut tekak korang nak manis dan creamy dia macam mana. And by the way, to my surprise, dia punya coffee 1910 memang sedap patutlah dia kata kena try, kalau tak try rugi sangat-sangat. Dan Alhamdulillah nasib baik kita dengar cakap server tu, dia kata kena try ni kak, kalau tak nanti akak akan rugilah datang Baca Coffee tapi tak cuba dia punya in-house coffee, kan rugi tu. By the way, coffee 1910 ni adalah ikonik daripada Morocco, signature house blend. And then coffee dia ni kalau korang nak tahu sedap ataupun tak sedap, semestinya korang kena pergi mana-mana Baca Coffee yang ada dekat KL ni dan korang kena try sendiri. Sementara tengah minum kopi ni, sebenarnya kita orang dah siap browse orang dekat dalam ni sebab dia ada pelbagai kopi daripada pelbagai negara, dan which is kalau korang rasa nak try setiap satu kopi daripada negara lain-lain, bolehlah tanya staff dia dekat sini yang mana yang best, korang nak rasa aftertaste dia macam mana, dari negara mana, semua ada dekat situ. It's just korang kena seek advice saja daripada dia punya staff-staff dekat dalam Baca Coffee. Dan Marina suka dengan vibe dia yang estetik, luxury cafe, tapi korang boleh chill dekat dalam ni. And tempat dia pun tak bising sangat, mungkin sebab kita datang hari biasa dan orang pun tak ramai, jadi it's a bit quiet and chill untuk korang lepak-lepak. And andai kata kalau korang nak tahu berbaloi ataupun tidak dengan harga, macam biasalah korang kena datang sendiri dan try dan juga judge adakah harga dan juga rasa tu berbaloi untuk korang ataupun tak. By the way, thank you sebab tengok Marina punya vlog sampai habis. Kalau suka jangan lupa subscribe, and lagi satu jangan lupa tag nama kawan korang dekat dalam video ni untuk kawan korang tu bawa korang pergi makan tiramisu dekat Baca. Orang cakap pergi tempat mahal kena pergi berdua, kalau pergi seorang tak elok dan tak manis, orang yang cakap tau. Dan kami pergi bertiga untuk share satu tiramisu ni. By the way, kita orang sangat suka.